manusia, malaikat, jin, syaitan, binatang. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala tu, 5 bangsa ini bangun serentak. Selama ni kita ingat yang bangun nanti di mahsyar siapa? Manusia. Bukan. 5 makhluk. Kenapa 5 makhluk ini bangkit? Kerana kesemuanya mati selepas tiupan sangkakala pertama. Ramai tak perasan, bila malaikat Israfil tiup sangkakala pertama tu, antara yang mati kesemuanya malaikat. Kita duk bayang malaikat hidup selepas sangkakala, tidak. Fa idza nufikha fis sur, dan tatkala ditiupkan sangkakala, kata Allah dalam Al-Quran, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semua mati, seluruh makhluk di 7 petala langit dan seluruh makhluk bumi.